Ya, hai semua, hari ini kita nak belajar tentang hukum linear yang mana kita nak buat penukaran daripada non-linear kepada linear. Jadi murid-murid boleh tengok dekat sini contoh satu. Cara kita nak tukarkan non-linear kepada linear, murid-murid boleh nampak dekat soalan ni. Dia bagi equation y equal to 2x square minus q over x. Jadi kita boleh nampak kat sini dia ada kuasa 2. Jadi macam mana kita nak linearkan dia? Kita akan tengok pada paksi y. Jadi kalau murid-murid nampak dekat sini, pada paksi y tu, dekat y dia tu ada x. Dekat y sini depan ni. Jadi apa yang kita kena buat adalah, kita kena darabkan semua equation tu dengan x. Sebab kita nak samakan dengan yang paksi y tu. Okay. So kita akan dapat xy darab dengan sama dengan 2x kuasa 3 tolak dengan qx over x lah. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada yang kita boleh mudahkan x dengan x tu. So kita boleh mudahkan dia sampai kita dapat xy sama dengan 2x kuasa 3 tolak q. Okay, bila dah dapat sampai sini, okay, murid-murid boleh keluarkan ataupun nyatakanlah yang mana y, m, x dengan c. Supaya kita senang nanti, supaya tak keliru. Okay, murid-murid boleh nampak dekat situ yang m tu adalah 2, c tu adalah negatif q. Okay, jadi dekat sini, dia suruh kita cari value of h dengan q. Okay, so macam mana kita nak cari? First yang kita boleh nampak dekat sini adalah pintasan tu. So kita nampak pintasan y tu nilai dia adalah 3. Dan kita tahu c ni adalah pintasan y. Jadi kita boleh keluarkan c tu samakan dengan negatif q. Jadi kita tahu c tu adalah pintasan y iaitu 3 samakan dengan negatif q. Jadi jawapan q adalah negatif 3. So itu cara dia lah yang paling mudah. Kemudian untuk nilai h, okay, kita boleh nampak dekat sini dia ada bagi value titik dekat h tu, x dia h, y dia 13. Jadi kita boleh buat substitution lah dalam equation yang kita dapat tadi ni, yang linear ni. Sebab kita dah tahu q tu 3, negatif 3. So kita boleh buat substitution. Okay, so kita buat substitution. 13 sama dengan 2. X3 tu adalah h . Jangan letak h kuasa 3. Sebab x kuasa 3 tu adalah paksi. Jadi value dia adalah h. Terus je letak. Lepas tu tolak dengan q tadi adalah negatif 3. Okay, jadi kita boleh selesaikan teruslah. H tu adalah 5. So ingat untuk dapatkan non-linear kepada linear, kita tengok pada paksi y. Untuk memudahkan kita. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh 2. Okey, dekat contoh 2 ni, kalau kita nampak sama lebih kurang soalan macam tadi, dia bagi non-linear, lepas tu dia suruh kita buat dalam bentuk linear untuk soalan A. So first step yang kita nak buat adalah kita tengok paksi y. Sama macam tadi. Tengok paksi y. So kita nampak dekat y tu dia ada tambah log 10. Log base 10. Jadi kita pun tambahlah dua-dua side tu dengan log base 10. Okay. So lepas kita dah tambah, kita tahu hukum log untuk bahagi adalah tolak. Kalau darab, dia adalah tambah. Jadi sebabkan ini bahagi, kita gunakan hukum log yang bahagi tu, iaitu tolak. Okay. So kita buat macam ni. So bila dah dapat pecahan macam ni, okay, murid-murid ada nampak x dekat situ. Ni. So untuk linear equation, dia tak boleh ada kuasa. Jadi x tu kita akan bawa pergi depan lah. Gunakan hukum log. Yang mana kalau ada kuasa tu kita akan bawa pergi ke depan. Jadi kita akan dapat macam ni. Log y base 10 equal to log k base 10 minus x log 5 base 10. Okay, so kita tentukanlah y dia apa semua. Kalau nak susun boleh, tak nak susun pun tak apa. Jadi dia dah dapat linear. Okay. So dah sampai sini kita dah dapat bentuk linear. Kita teruskan pada soalan B. Okay, dia suruh cari nilai k. Jadi sekarang ni kalau kita nampak nilai k ni dia berada dekat pintasan C. Jadi kita akan dapat C sama dengan log k base 10. So dekat graf tu kita boleh nampak terus yang C tu adalah negatif 2 pintasan dia. Jadi kita terus buat substitution. So kita dapat K tu, okay, dia ada anti-log bila kita pindahkan K tu. So dia jadi 10 kuasa negatif 2. Sebab dia anti-log.
So, kita dapatlah K tu 0.01. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh 3. Okay, contoh 3, ni lain sikit daripada tadi. Okay, yang ni dia nak ungkapkan. So, bila kita nampak ungkapkan, automatically yang dia nak adalah persamaan, iaitu Y sama dengan MX plus C. Jadi, bila dia nak buat equation, apa yang kita kena ada adalah kecerunan M. Pintasan kita dah dapat dah situ, negatif 5. Jadi, kita kena cari dulu kecerunan. So, kita tahu kecerunan dia apa. Kita akan buatlah, cari dulu kecerunan. M, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. So, kita dapat kecerunan dia adalah 3/2. Manakala pintasan dia adalah negatif 5. So, daripada graf. Okay, kalau murid-murid nampak dekat sini, yang ni saya keluarkan dulu. Nampak tak? Y besar tu, kita tengok pada paksi Y. X besar tu, kita tengok pada paksi X. Kita tukar terus awal-awal supaya kita tak terlupa. Kalau tidak nanti kita terlupa, kita letak Y, X je. Jadi salah lah. So kita terus buat penggantian. Kita dah dapat dah kecerunan dia 3/2. Kemudian pintasan dia adalah negatif 5. So kita gantikan je. Jadi dapatlah macam ni. Tapi soalan dia nak ungkapkan Y. Okay? Jadi kita nak Y sahaja. So kita akan pindahkanlah Y tu naik ke atas. So dia dapat macam ni. Kemudian kita nampak ada lagi pula 2X kat bawah. Kita pindahkan juga dia naik atas. So dia akan dapat macam ni lah. 2X kuasa 3 tak sama dengan 3Y tolak 10XY. So kita nampak dua-dua ni ada Y. Kita faktorkan dia punya Y tu lah. Okay, kita dah faktorkan Y dia. So dia nak Y sahaja. Jadi yang bracket 3 tolak 10X ni kita akan pindahkan lah. Jadi kita akan dapat macam ni. So, Y sama dengan 2X kuasa 3 per 3 tolak 10X. Jadi, itulah dia ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi, itu je untuk hari ini. Saya harap semua jelaslah untuk tukarkan non-linear kepada linear.